Apakah perbezaan sembahyang wanita dan lelaki? Mengenai perbezaan sembahyang ataupun solat di antara perempuan dengan lelaki, pada hakikatnya tidak ada perbezaan, hampir keseluruhannya sama, cuma ada sedikit perbezaan kecil. Yang pertama sekali dalam sembahyang, dalam solat sendiri, pada keseluruhannya hampir sama, segi bacaannya, perbuatannya, cuma ketika dalam sujud saja kita lihat bezaannya. Sekarang kita lihat bagaimana cara orang lelaki sujud, iaitu tangannya direnggangkan daripada rusuknya, daripada lambungnya, tangannya direnggang, tidak rapat, dan badannya lebih tertekan ke arah hadapan. Kita lihat ya, tangannya tidak rapat ke rusuknya dan badannya lebih tertekan ke arah hadapan. Itu lelaki. Tetapi bagi perempuan, tangannya dirapatkan ke rusuknya dan badannya lebih merit, lebih cenderung ke belakang. Itu yang dikatakan perbezaan kecil di antara lelaki dengan wanita ataupun perempuan ketika dalam sujud saja. Yang lain-lain semuanya sama. Baik. Adapun perbezaan-perbezaan lain di luar sembahyang ataupun ketika mana mengerjakan sembahyang, satu di antaranya ialah bacaan. Kalau sekiranya orang lelaki disunatkan baca kuat, nyaring pada sembahyang jahr seperti subuh rakaat pertama kedua, ataupun maghrib rakaat pertama kedua, ataupun isyak rakaat pertama kedua, sama ada sembahyang seorang ataupun dia sebagai imam. Tetapi bagi wanita, bagi perempuan, tidak disunatkan dia meninggi suara walaupun sembahyang maghrib, walaupun dia jadi imam. Begitu juga dalam saf sembahyang. Kalau sekiranya lelaki menjadi imam, maka tempat imam lelaki ialah di hadapan, di saf hadapan dia seorang-seorang. Tetapi kalau perempuan berjamaah, berimamkan perempuan, maka dia dikenaki duduk sebaris dengan saf pertama, cuma terhadapan sedikit saja, dan suara tidak boleh jaringkan. Ini merupakan di antara perbezaan kecil di antara lelaki dan perempuan dalam salat ataupun dalam sembahyang. Apakah kanak-kanak seperti ini diwajibkan bersolat? Kalau kita lihat dalam gambar tadi, boleh kita agak bahawa usia kanak-kanak ini mungkin belum 7 tahun. Artinya kalau belum 7 tahun, kita masih ingat, sebelum ini saya telah terangkan bahawa yang menjadi syarat-syarat wajib sembahyang ialah baligh, iaitu kanak-kanak yang meningkat usia baligh, sama ada 12 tahun bagi kanak-kanak lelaki atau 9 tahun bagi kanak-kanak perempuan. Tetapi kalau yang kita lihat tadi, kanak-kanak yang belum meningkat 9 tahun atau mungkin umurnya 7 tahun, 8 tahun, maka dia belum wajib sembahyang. Tetapi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'a sab'a sinin, yang bermaksud suruhlah, perintahlah anak-anak kamu mengerjakan solat ketika mereka berusia 7 tahun. Berarti ketika anak kita berusia 7 tahun, suruh mereka mengerjakan solat. Kita biasakan mereka bersolat, sekurang-kurangnya mereka ikut belakang kita. Seperti lihat dalam gambar tadi. Mungkin si bapa tadi membiasakan anaknya supaya mengajak sembahyang bersama-sama dengan bapa. Itu kita nak membiasakan kanak-kanak ini dengan ibadat solat. Di sinilah ulama-ulama mengatakan bahawa walaupun kanak-kanak kecil yang berusia belum 9 tahun tidak diwajibkan solat. Baik. Jika sekiranya mereka bersolat, apakah mereka dapat pahala ataupun tidak? Ini persoalannya. Ada ulama mengatakan bahawa walaupun kanak-kanak kecil yang belum baligh, belum mukallaf, tak dipersoal tentang dosa pahalanya, tetapi kalau anak-anak kecil ini melakukan amal-amal kebajikan, dia mengerjakan solat, dia mengerjakan puasa seumpamanya, maka pahala itu akan diperolehi oleh
kedua ibu bapanya yang menyuruh mereka supaya mengerjakan kebajikan. Di sini letaknya fadilat dan kelebihan. Kita menggalakkan, kita mengajar, kita menyuruh anak-anak kita sejak kecil lagi mengerjakan ibadat-ibadat seperti salat, puasa dan seumpamanya.